Assalamualaikum, saya Zayan. 10 tahun akan datang, apa teknologi yang saya nak ada di dalam kelas bahasa Melayu saya? Mungkin papan putih auto padam ataupun diberi nama sebagai iTulisan Pintar merupakan satu inovasi bilik darjah pada masa hadapan yang direka untuk meningkatkan keberkesanan dalam PDPC. Teknologi ini berfungsi dengan gabungan sistem sensor dan juga automatik yang membolehkan papan itu terpadam dengan sendiri selepas selesai digunakan, ataupun apabila guru tekan butang kawalan, papan putih tersebut akan padam maklumat yang telah ditulis. Apa kelebihan papan putih saya ni? Kelebihan yang pertama, sudah semestinya dapat menjimatkan masa pengajaran. Guru tak perlu guna tenaga untuk padam papan putih tersebut. Jadi, proses PDPC akan menjadi lebih lancar dan juga tak terganggu. Yang kedua, lebih mesra alam dan juga efisien. Guru tak perlu lagi guna pen marker ataupun pemadam yang cepat haus. Jadi, jimat duit nak beli pen marker tau. Yang ketiga, dapat menyimpan nota PDPC secara digital. Setiap kali guru menulis, sistem boleh merakam dan juga menyimpan nota secara automatik dalam format PDF. Murid boleh akses semula nota tersebut melalui portal pembelajaran yang telah ditetapkan tanpa perlu salin semuanya semasa PDPC berlangsung. Jadi, murid takkan ketinggalan lah ilmu yang dipelajari pada hari tersebut kan. Yang terakhir, kalau guru tak dapat datang ke kelas, guru boleh sahaja kongsi nota ataupun latihan dalam portal tersebut. Jadi, murid hanya perlu belajar di dalam kelas dan akses maklumat yang guru kongsi tersebut di papan putih. Jadi, kelas mesti akan terkawal. Secara keseluruhannya, papan putih auto padam ataupun iTulisan Pintar bukan sekadar alat bantu mengajar, tetapi juga satu simbol perubahan PDPC bahasa Melayu yang berpaksikan inovasi, kecekapan dan juga kemodenan.